Ni dua menu gapo ni? Keladi. Keladi. Nasi pedas keladi. Ni mula-mula nak makan gapo panggil saya keladi dah. Keladi. Yo, dia kena celor dulu. Celor dulu. Pas celor lama mana ni? Tengah je lah. Kalau tak celor boleh tak? Tak boleh. Oh, baru habis dah. Oh, ni. Oh, nak boleh hemat, nak boleh adi sayur keladi tak dia kena celor gini 30 minit dah. 30 minit. Lepas tu dia gebah dalam tu. Kita tengok. Sudah dia celor saat ni tak? Dia nak mari buat ni. Sayur apa? Sayur pedas masih dah. Masih pedas. Sayur masih pedas. Sayur keladi. Masih pedas. Ayah dah tengok menu ni Jamilon ni. Sini boleh tengok lagi. Ni dia capek-capek kakak dia lah ni. Masuk dengan mulut dah. Kenapa sakawi dia sikit? Akak ada sini. Menu ni jaga nak kena buat dah. Menu ni. Tadi ni jaga dah pak lah tak ada mana dah. Tapi sini lagi. Malah dia kena pakai santan banyak tu. Keladi ni dia kata tak? Kata? Payah ada cara-cara ya dah. Cara dia macam telur ni. Payah kok ni menu keladi ni. Dah. Dia cuma dicelor tu baru tak kata. Oh, ya ada teknik dia. Ada teknik dia. Ni keladi. Boleh memek tak sikit bayar ni. Mana chef sah ni? Mana chef sah ni? Hak ning nak tetam ni. Dah. Jame dok ngaji ai utuh ning dah ni warna nasi ni. Ni tamnang. Oh, sedap ni. Keladi ni. Oh, hak ni gula apa ni? Gula daging dah. Ni gula daging. Oh, ni yang tempat kahwin nikah di Kampung Muting. Mek tahu? Ya. Ni kru kita dah ni. Ni gula ro. Ni gapo ni buat apa ni? Sayur ai. Tengok bau sedap dah ni. Sayur ai ro gula. Dah. Satu sayur keladi tak di. Ni noi atau mai tengok cara-cara ni mo. Cara nanok gapo bek ni? Bek yang dulu. Anak koli dah. Lo ni pakai gapo buyuk belakang dah. Ni nanok bek kayu pi dah. Tempat kahwin nikah. Suasana kampung dah. Ni tengok ni nanok macam. Oh ni. Berapa lama mana nikmah tu? Ya. 15 minit kot tu. 15 minit dah. Pas kena duduk tunggu gini. Tu nanti tepi. Suasana kampung tempat nikah. Mai tengok sini dak. Jamu ke pot yang ini. Ada dengan ulai dengan ikan kering kok. Dah. Lepas tu sayur keladi, tak ada air lagi. Dah suasana jamu sinilah nak pak kahwin nikah ni. Sana pak ngide, ni tempat jamu. Tu dia. Ni orang ngide ni. Ni orang ngide ni. Lawe ngide. Lawe dah. Nenek dia dah, kakak dia. Belah ngide lah dak. Suasana belah ngide dah. Okey.